Okay, so hari ni kita dah sampai dekat supplier ni. Kita nak ambil barang dekat sini. Let's jom. So untuk yang ni customer tambah last minute, so kita agak rushing sikit lah. So untuk ni site dekat Melaka, kita perlu beli pocket door. Hai. Mana Rana? Rana apa? Ada order. Pocket door. 500 mm. Ah? 1-2 set. Satu pintu. Satu set. Lepas tu handle. Handle satu kali. Ya, mana handle. Handle dah ada belum? Papan bila sampai? Papan you punya 8 batas you tak reply saya. Ha? 8. Because Imam mesh balik. Biasa 8 ah. Saya tahu flexible 8, dia biasa 9 dan 8. 8 lah satu kali. Imam mesh dia balik. Ni handle biasa dia ada. 612002. Berapa? Ini 2. So ini 2. So yang ni 500 mm ah. Ini runner pocket door. Dia tak boleh pakai runner biasa tau. Dia ada special dia punya. So Ansel pun sama. Dia guna yang 5 hun punya. Ansel pun dia berlainan. Okay? Lain. Ini 5 hun kan? Bukan 2 hun kan? Bukan lain sikit. Hun lain kan? Lain. Ini 2. Ini bos besar kita ni. You bos besar kereta baru. Okay. Dia tak ada tak apa. Tengok nombor plate dia. Dia parking dekat mana nombor plate dia? Mana nombor plate you? Tengok. Ini nombor siapa nak beli boleh Roger. Berapa nak letak ni? 12,000 sekali motor. Sekali motor. Okey. Untuk sini siapa berminat FFF 633. Okey. So nombor ni cantik, nak letak dekat Porsche ke, korang nak letak dekat Alphard ke, korang nak dekat Belfire ke, amat sesuai nombor ni. Nak cari dekat mana? FFF. Nombor dia tersusun rapi, memang cantik. FL5 pun lagi cantik lah letak dekat FFF kan. FFF. Okey. So kalau korang nak, boleh komen dekat bawah. Bos Akil nak nombor ni 12. Kita jual murah-murah. Sebab yang ni dia beli pun dah berapa ni? 15. Tapi dia nak Lego punya. Okay. Harga Lego. Sebab dia tak jadi ambil GT3. Sepatut nombor ni duduk dekat GT3. Next. Mungkin tahun depan lah dia ambil. Dia jual dulu nombor ni. Nanti dia fikir balik. Okay. So, like, comment, follow and share. Komen dekat bawah siapa nak. Alright. Apa pun janji, jual luncur.